Sains Proses Skill, Tingkatan 5, Bab 9, Teknologi Angkasa Lepas. Mari kita lihat soalan kertas 2, bahagian B. Jumlah markah bagi soalan ini ialah 6 markah. A. Rajah menunjukkan segmen-segmen dalam GPS. Untuk pengetahuan kamu, sistem penentu sejagat atau GPS merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Soalan 1. Nyatakan segmen X, Y dan Z. 3 markah diberikan apabila kamu memberikan jawapan yang betul. Berdasarkan X, anak panah dari satelit GPS di angkasa ditujukan ke arah telefon pintar atau alat peranti yang digunakan oleh kita sebagai pengguna di bumi. Oleh itu, X ialah segmen pengguna. Y menunjukkan anak panah dari angkasa ke arah bumi atau dari satelit GPS ke antena di bumi. Y ialah segmen angkasa. Z menunjukkan anak panah dari permukaan bumi ke arah angkasa atau dari antena di bumi ke arah satelit GPS. Oleh itu, Z ialah segmen kawalan. Soalan 2. GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Nyatakan 2 ciri satelit GPS. 2 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Cadangan jawapan bagi soalan ini ialah: satelit GPS ialah satelit komunikasi yang mengorbit bumi pada ketinggian 20,000 km. Tempoh orbit ialah lebih kurang 12 jam. Mari kita lihat soalan B pula. Apakah pendapat anda tentang impak pertambahan bahan buangan di angkasa lepas? 1 markah diberikan jika kamu menjawab soalan ini dengan betul. Cadangan jawapan ialah: meningkatkan risiko pelanggaran satelit dengan bahan buangan angkasa dan menyebabkan kerosakan padanya.